Salam. Hari ini kita sentuh balik tentang perkara-perkara yang boleh membentuk pemikiran seorang pembikin filem. Dan hari ini adalah yang terakhir, iaitu politics. Elemen politik penting dalam masa kita bercerita, sebab banyak filem-filem yang bagus adalah mengenai politik. Kita bagi contoh filem Peter Weir, The Year of Living Dangerously, dan filem Alan J. Pakula, iaitu All the President's Men, dan juga beberapa filem lain seperti Luis Puenzo dengan Official Story yang daripada Argentina. Banyak filem-filem political thriller yang bagus, dan semuanya mempunyai unsur politik. Even filem-filem yang nampak bukan politik juga adalah ada unsur politik. Ada unsur politik dalam Star Wars, ada unsur politik dalam Lord of the Rings, ada unsur politik dalam Dune, dan karyawan yang mengenal pasti atau sentiasa mengikut perkembangan politik adalah karyawan yang penting. Sebab sama ada kita suka atau tidak, seni, budaya dan politik kadang-kadang selari. Sebab macam saya katakan semalam, selalunya pembangunan seni dan budaya selari dengan pembangunan suatu negara. Dan kebanyakan negara-negara yang industri seni dan budaya yang maju telah mendapat sokongan daripada kerajaan. So itu salah satu juga elemen politik yang mempengaruhi perkembangan seni dan budaya. Jadi lengkap ketujuh perkara yang saya cadangkan boleh membina pemikiran seorang pembikin filem. Yang pertama ialah menonton filem, iaitu tak boleh tidak. Yang kedua ialah membaca. Membaca adalah antara sumber ilmu yang paling awal sekali wujud. Yang ketiga adalah muzik. So, muzik juga adalah salah satu cara untuk bercerita, dan muzik boleh menjana kreativiti dan juga adalah makanan jiwa. Dan keempat adalah teater. Teater adalah filem sebelum filem wujud. Dan kelima adalah kenali seni halus, iaitu fine arts. Sebab banyak visual-visual dalam filem dipengaruhi oleh fine arts. Yang keenam adalah mengembara. Pengembaraan boleh membuka pemikiran kita, dan selalunya karyawan yang hebat adalah karyawan yang mempunyai pemikiran yang terbuka. Dan akhir sekali, nombor 7 adalah politik. Betapa penting pengaruh politik